Antum boleh bayang kalau ada orang kata dalam Al-Quran menceritakan arasy Allah itu di atas air. Allah sebut macam tu, arasy Allah di atas air. Kalau tanya kita, ayat apa? Laisa kamitslihi syai', takkan ayat mineral kot. Dan bila kita baca di sini, muka surat 73. Bila kita baca di sini ikhwan, kita jumpa satu masalah ahlul kalam. Dia tak boleh menerima dalil yang dia pegang akal sebagai agama itu palsu. Bukan dhaif, palsu. Dia tak boleh terima. Bila dia tak boleh terima, dia mengalami masalah. Kita tengok. Kata Imam Abu Hanifah Nu'man, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Lahir Imam Syafi'i, mati Imam Abu Hanifah Nu'man. Aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam. Hati mereka keras, jiwanya kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat wara' dan tidak juga taqwa. Ini ada dalam manhaj Imam Syafi'i fi itsbatil aqidah. Perkataan Imam Abu Hanifah juga ada di dalam i'tiqad mazahib arba'ah, akidah 4 mazhab ada. Kata Imam Abu Hanifah, dia nak abang kata dia tak suka belajar agama pakai ilmu kalam. Ilmu kalam, imam belajar akidah, imam belajar hal-hal berkaitan dengan agama pakai ilmu kalam, aku tak suka. Pasal apa? Dia kata aku jumpa habis, dan dia di antara orang yang masuk dalam dunia ilmu kalam, sampai dia pesan pada anak dia belajar ilmu kalam. Sampailah dia jumpa satu masa anak dia berdebat pasal Allah dengan ilmu kalam. Dia kata, ya bunayya, al-yawma anhaakum anhu. Wahai anakku, hari ini aku tegah kamu dengan tegahan yang keras, jangan belajar ada ilmu kalam. Langsung tak ada manfaat pada iman kamu. Kamu berbantah pula tentang Allah yang menjadikan kamu. Lagi saya akan sebut perkataan ilmu kalam yang dimaksudkan dengan bagaimana akal itu membimbing dia di dalam menentukan hal-hal akidah. Lagi saya akan sebutkan. Kata Imam Abu Hanifah, aku jumpa para ahlul kalam, hati mereka keras Pak. Dia tak mau terima dalil dia tu dhaif, dia tak mau terima dalil dia tu palsu. Dalam buku Barzanji, buku bukan Sahih Bukhari ni, dengar lelah. Dalam buku Barzanji, Ustaz Johan yang akidah tu bagi dekat sahabat lawyer kita, yang buku syarah akidah tu, itu sahabat pesan tadi. Buku tu kita duk baca lah ni. Dalam buku Barzanji, dia cerita macam mana Nur Muhammad berpindah. Nur Muhammad berpindah dalam buku Barzanji. Yusuf Qardawi kata jangan baca terus buku Barzanji. Kata Yusuf Qardawi, saya tak berani lah kata lagu tu, tanya orang kata Wahabi pula. Yusuf Qardawi kata jangan baca buku Barzanji sebab bercampur bau kebenaran dan kebatilan. Nanti kamu baca kamu tak tahu. Tapi yang saya nak sebutnya, dalam buku Barzanji itu dia sebut tentang Nur Muhammad, kejadian Nur Muhammad 1000 tahun sebelum jadi Nabi Adam, dan dia buat hadis itu dalam buku Barzanji. Sampailah dalam kitab kuning pun yang bernama Kashful Ghaibiyah, dia cerita seperti mana burung merah kedudukan. Dia cerita Nur Muhammad yang sangat malu. Akhirnya, saya nak katakan, akhirnya semua orang-orang yang terlibat dengan ilmu kalam, kerana daripada awal dia belajar ilmu kalam, maka tasawuf dia bawa itu ada aliran ilmu kalam. Dia percaya kata Nabi Muhammad bukan daripada roh diri, Nabi Muhammad bukan daripada macam kita, tapi Nabi Muhammad daripada cahaya, daripada Nur Muhammad. Pasal itu dia percaya Nabi Muhammad tak ada bayang. Nabi Muhammad tak ada bayang.
Apa yang jadi masalah dia Pak Amir, yang ada kaitan dengan kita cakap ni ialah apabila para ulama hadis bukan zaman hari ini, sejak zaman Ibnu Hibban, sejak zaman Ibnu Hajar Asqalani, mereka kumpul semua hadis-hadis berkaitan dengan Nur Muhammad. Yang kumpul ini tokoh-tokoh hadis. Mereka kumpul semua hadis-hadis pasal Nur Muhammad. Hadis pasal Nur Muhammad ni, nak jatuh satu hadis peringkat dhaif pun tak ada. Semuanya palsu, mungkar dan batil. Menyandarkan Nabi kepada Nur itu batil. Kenapa? Salah satu nas yang paling kuat tolak adalah ayat Al-Quran. Innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Surah Kahfi. Dan banyak lagi surah lain. Nabi kata sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Cumanya dekat aku diwahyukan Allah. Maka yang mana Allah wahyu pada aku, kamu jangan bantah aku. Maka ulama kita menyebut apa yang ada pada manusia ada pada Nabi. Pasal tu dia lapang, pasal tu dia kahwin, pasal tu dia qada hajat, pasal tu Nabi sendiri kena semayang, Nabi sendiri kena haji, Nabi sendiri kena jihad, Nabi sendiri kena tutup aurat, Nabi sendiri kena didik keluarga dia. Kenapa? Dia adalah manusia macam kita yang dapat agama. Cuma dia adalah Rasul, diwahyukan Allah kepada dia. Kalau Nabi lapang macam kita lapang dalam bulan Ramadan, dia lapang. Hadis menyebut sampai dia ambil ayak buah atas kepala, letak ayak di leher dia semua. Dan dia sebut hari sangat panas, terasa dahaga ditekak. Dia tak makan, dia lapang. Sahabat cerita kalau ada bulan purnama kami tengok wajah Nabi, begitu indah wajah Nabi sampai kami terlupa purnamanya bulan. Nabi manusia. Quran cerita dia manusia. Tiba-tiba mereka tak boleh menerima hadis yang menyatakan Nabi berasal daripada Nur Muhammad adalah hadis yang mungkar, yang batil, yang palsu. Itu problem paling asas. Nak mengakui ataupun tidak pegangan kita itu ada sumber ataupun tidak, itu problem paling asas. Paling asas, ikhwan. Paling asas. Ada satu riwayat nak heret hukum, riwayat itu kita nak heret hukum, hak ni kerja mudah. Hak ni kerja mudah. Hak ni kerja mudah. Untuk menyatakan ada riwayat dia sangat mudah. Tapi untuk memastikan kesahihan riwayat, kerana kita nak sandar benda ni pada Rasulullah. Rasulullah. Antum boleh bayang kalau ada orang kata dalam Al-Quran menceritakan arasy Allah itu di atas ayak. Allah sebut macam tu, arasy Allah di atas ayak. Kalau tanya kita, ayak apa? Laisa kamitslihi syai', takkan ayak mineral ke? Tapi ada orang dia terus buat kesimpulan, ini akidah. Kerana akidah dia akidah kalam. Terus dia kata, di mana kita pergi di atas bumi ni, kalau ada ayak adalah bunga teratai. Maka bunga teratai itu kerajaan Allah. Apa tu? Macam mana dapat akal ni? Kalam. Al-aqlu, kita baca tadi apa dia? Ad-din huwa al-aqlu. Apa dia? Akal adalah agama. Kita duk baca tu, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Tak tahu ayat yang kerajaan Allah berada di atasnya, arasy Allah berada di atasnya, sama dengan ayat kita. Ayat kita ada ayat le, ada teratai. Ada ayat le, ada teratai. Lagu tu kena dengar lagu Ramli Syarif. Teratai. Kan Ramli Syarif katakan, tak aku sangka satu pagi ke, ribut datang pukul teratai, kau layu. Dia kata, tolonglah kembalikan terataiku. Ya Allah, bagilah kami cerdik, ya Allah. Baik, ini Imam Abu Hanifah. Tak benarkan kita belajar dengan ilmu kalam. Biar akhlak, biar akidah, jangan belajar dengan cara ilmu kalam.